Asyik, Min. Nasib baik kau balik cepat, Min. Apa hal? Pinjam RM2, aku nak makan mi. Alah. Kau tak boleh tengok muka aku. Kalau nampak je aku, kau mesti minta duit. Nampaknya macam ini, aku punya modal untung dekat kau. Cepatlah aku nak makan mi ni, ha. Kawan biar patah, tapi biar aku bankrupt. Banyak duit. Buat lebih. Kau minta RM2? RM2 lah. Yalah. Terima kasih, Min. Sama. Buat selalu ya. Abang Dharma, nak ke mana ni? Kedai mi. Makan mi? Anolia, makan mi? Belanjalah. Mampu. Alah, belanjalah Abang Dharma. Tong lapar ni. Tong lapar. Jom. Belanja ya? Jom. Alah, sekali lah Abang Dharma. Marilah. Jangan pegang tengah ai. Orang tengok nanti malu lah ai. Abang Dharma, cepatlah order. Lapar ni. Minum sekali. Kak. Ya. Bagi mi 2, Kak. Nak telur ke kosong? Kosong dah lah, Kak. Takut. Nanti kejap. Air pun, kalau mi kosong, air pun kosong lah, Kak. Abang Dharma tak makan? Kenyang macam-macam aku makan kopi tadi. Lambatlah, Mi. Mi datang. Sedapnya. Sejuk. Makan. Mi sedap. Tapi tak ada telur. Kelekut. Belanja pun nak kira baik tau. Sedapnya sesekali makan free. Mulut becuk lah. Menceci je. Makan je dah lah. Sambil makan, sambil menceceh, sedap tau. Mi dah habis. Mela, kita balik. Terima kasih, Abang Dharma. Jom. Terima kasih ya. Mela. Kak, kira Kak. RM1.80. Ini dia RM1, Kak. Kira dah cek lah, Kak. Terima kasih.